Atas. Relax. Okey. Kejap. Tahan tengah. Okey, tahan. Tahan tengah. Tahan. Okey. Syasha kejap. Okey. Syasha lepas. Okey. Kursi ni naikkan sikit. Kursi tu tarik sampai ke rapat. Rapat lagi. Lagi rapat. Lagi. Lagi bang. Okey. Okey, lepas. Lepas. Lepas galang. Okey. Ui, apa ini? Ui. Kuat seperti kayu sebarang. Oi. Weh, majulah. Maju. Oi. Syah, tunjuk kat bawah tu tak ada benda ke apa ke. Bagi orang. Wih, mana ini? Abang kan boleh? Boleh. Ada kayu ke? Ada apa ke? Okey, Abang Teddy, yakin tak dia dah kuat seperti kayu buluti sebatang? Yakin sebab tu abang suruh saya tukar daripada plywood pergi ke kayu. Baru saya faham kenapa. Okey. Galang yakin? Yakin. Dia dah menjadi seperti kayu beluti sebatang yang keras. Agak kayu beluti kuat tak? Kuat. Mai Galang. Ha? Mai Galang kita test. Hah? Okey. Galang. Okey, Galang pijak perut dia. Hah? Nasib baik ni bukan abang. Selalu korang memang kenakan aku je. Abang Teddy jaga. Abang Teddy jaga ni. Jaga Galang ke? Jaga tangan Galang. Okey. Okey. Galang kena buat apa sekarang ni? Galang berdiri di atas perut dia. Allahu Akbar. Leg tu. Belum. Belum. Nanti. Kaki kanan. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, up. Wow. Okey. Abang, lepas tangan abang. Okey. 1, 2, lepas. Okey. Wow. Turun. 1, 2, pelan-pelan. Ya, okey. Boleh. Okey. Wow. Dia yang bukan saya, dia.